Masih lagi dalam bulan Syawal, apalagi jomlah kita meraihkannya. Aku sekarang berada di majlis sambutan Aidilfitri yang dianjurkan oleh Tuan Haji Khairul. Selain daripada memenuhi jemputannya, aku juga diundang menjadi MC pada hari ini. Korang tengoklah menu dia tu, ada ayam goreng, ada berbola, ada sosis, ada nugget, ada cendawan inoki dan juga wedges. Memang meriah geng hari tu. Oh ya, lupa pula majlis ni diadakan di Dewan Masjid Prima Saujana Kajar. Korang tengoklah tu, kerabu perut pun ada. Selain daripada tu, ada juga jajan untuk adik-adik kita ni Dessert dia pun boleh tahan banyak. Ada sate, ada lemang, ada ketupat. Ini baru raya. Tak dilupakan kambing grill pun ada juga ni geng. Korang boleh pilih pelbagai warna ada, dengan 7 balang kesemuanya. Selain daripada sambutan Aidilfitri, Tuan Haji Khairul juga membuat pelancaran teraju Tua Sdn Berhad. Inilah Tuan Haji Khairul. Semoga agensi yang baru ditubuhkannya tu berjalan lancar dan sukses selalu. Untuk pelancaran itu simboliknya dengan memotong kek. Nanti kalau korang nak pergi umrah, bolehlah kontak agensi ni tahu. Murah-murah kita bagi. Kambing grill dah pun siap, apa lagi beraturlah orang. Sebabnya ini adalah salah satu menu kegemaran jemputan kita. Jadinya jomlah tengok apa yang aku ambil. Semestinya lemang, memang lembut, kena pula dengan rendangnya. Mantap geng. Dah lah lembut berlemak pula tu. Ketupat pun sama, memang mantap. Sambil bercakap, sambillah aku makan ya. Memang mewah menu hari tu. Aku berkena wedges, inoki, ayam goreng, macam-macam lagi lah. 2 ekor lembu jugalah ditumbangkan oleh Tuan Haji Khairul. Dimasak daging, masak singgang, gulai kawah dan bermacam-macam lagi. Baru aku teringat nasi belum makan lagi ni. Ulam-ulaman tidak dilupakan. Ikan rebus pun ada juga geng. Daging berengas dia memang mantap. Ikan digoreng garing-garing, dicicah pula dengan sambal tempoyak. Nikmat apa didustakan lagi. Disulami dengan ulam-ulaman. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Khairul. Umur panjang, jumpa lagi tahun depan. Boleh.